Okey, hari ni kita nak unboxing biskut daripada Talas lagi. Kali ni kita unboxing 4-4 terus. Dan selamat Hari Raya saya ucapkan sekali lagi. Dan jom kita buka kotak pertama. Biskut ni saya beli untuk biskut raya sebenarnya. Di berbaloi dapat Ultraman sekali dengan biskut-biskut. Let's go. Buka sopan satu nak Melayu. Okay. Kita tarik biskut dia dulu. Ni biskut tu kita raya ni. Okay. Dan kita dapat hidden ke? Oh tidak, kita dapat Ultraman Z warna merah. Kita ada Ultraman Z gambar feature. Bukan sopan santun nak Melayu lagi. Hari ni kita raya. So kita buka biskut ni untuk kita bagi kepada tetamu yang datang. Okay, kita dapat Ultraman G warna merah. Okay, itu hilang kepada orang ramai. Okay, seterusnya Ultraman Z Beta Smash. Okay, buka sopan santun juga. Jaga kita dapat hidden tak? Bismillah. Okay, kita nampak warna merah. Oh tidak, Ultraman G